الحمد لله القائل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إخواني المسلمين, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan berterusan melaksanakan suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Profesor Dr. Hamka dalam tafsir Al-Azhar menyebut takwa itu adalah memelihara hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala dan memelihara diri daripada perbuatan yang tidak diridai Allah serta dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur di atas nikmat iman dan Islam yang kita miliki hari ini, yang mana kedua-dua nikmat tersebut merupakan sebesar-besar nikmat yang dikurniakan kepada manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ramadan al-Mubarak yang awalnya datang menemui kita, kini telah pergi meninggalkan kita. Kalangan as-salafus salih dahulunya, mereka menyambut dengan menyebut Ramadan ya mutahhir. Kini menemani perpergiannya dengan titisan air mata, sedih dan hibah. Mengapa? Pada mereka, bulan Ramadan adalah bulan yang menghidupkan amal Islami, bulan taqarrub wa ta'abbud ilaihi, mendekat dan mengabdikan diri kepada Allah. Amal ibadah yang terbesar dalamnya ibadah puasa yang bermisi melahirkan manusia yang bertakwa. Bulan yang di dalamnya dijanjikan balasan pahala berlipat kali ganda. Bulan di dalamnya terdapat keampunan daripada segala dosa. Bulan di dalamnya terdapat satu malam beribadat lebih baik daripada 1000 bulan ataupun 83 tahun 3 bulan. Dan paling besar ialah taruhan surga bagi mereka yang berpuasa dengan penuh keimanan dan keinsafan serta diterima amal ibadahnya sebagai orang yang bertakwa. Sekiranya misi besar ini gagal dicapai oleh kita, maka sepatutnya kita menilai setakat mana kualiti puasa dan amal ibadah yang telah kita kerjakan. Adakah ia berjaya atau gagal? Adakah ia diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Khutbah pada hari ini ingin mengajak kita semua melakukan muhasabah postmortem diri kita seikhlasnya dan seterusnya terhadap satu persoalan, yaitu adakah amal ibadah dan perbuatan baik yang kita kerjakan sepanjang bulan Ramadan itu berakhir dengan perginya bulan yang mulia? Jawapannya tentulah tidak. Segala amalan yang baik tidak terhenti dengan berakhirnya bulan Ramadan. Amalan baik dan amalan ibadah yang kita kerjakan sepanjang bulan Ramadan sebenarnya tidak perlu berhenti kecuali apabila datangnya kematian kita. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Surah Al-Hijr. Artinya, sembahlah Tuhan kamu sehingga datang kepadamu yakin yang mati. Baginda Rasulullah SAW tidak pernah
menjadikan sesuatu amalan yang baik itu berhenti dan terputus dengan berakhirnya Ramadan, melainkan dengan sebab kematian. Selagi nyawa dikandung badan dan jasad masih punya ruh dan boleh bernafas, maka teruskan beramal ibadah dan ketaatan. Sesungguhnya berterusan yang istiqamah di dalam melaksanakan amal saleh dan mengekalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi satu tanda dan isyarat kesudahan yang baik, yakni husnul khatimah, insyaallah mati dalam keimanan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanul muslimin, bulan Ramadan juga sebagai madrasah tarbiyah dalam kehidupan kita yang bermatlamat, melahirkan hamba yang bertakwa. Segala ibadah yang dilakukan seperti berpuasa, tilawah Al-Quran, bertadarus, qiyamul lail, bersedekah, beriktikaf di masjid dan lain-lain lagi tidak wajar dibiarkan berlalu begitu sahaja. Sebaliknya perlu terus dilaksanakan dalam rangka meningkatkan lagi prestasi dan kualiti amal soleh setelah lulus daripada madrasah Rambaniyah. Berbahagialah mereka yang berjaya melazimi dan menghayati Ramadan Al-Mubarak dengan mengisi segala tuntutannya dengan sempurna dan beroleh rahmat yang dikasih sayang dan maghfirah keampunan Allah Subhanahu wa taala serta beroleh pahala yang berganda-ganda. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Artinya, bersegeralah kamu mendapatkan keampunan dari Tuhan kamu dan memperolehi syurga luasnya umpama langit dan bumi yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Selain daripada puasa di bulan Ramadan, ada lagi puasa-puasa lain yang telah disyariatkan pada hari-hari tertentu di luar daripada bulan Ramadan, seperti puasa 6 hari di dalam bulan Syawal, puasa 3 hari di tengah bulan Islam pada setiap bulan, puasa hari Isnin dan Khamis, puasa pada hari Ashura dan Tasu'a pada 9 dan 10 Muharram, dan puasa pada hari Arafah. Ikhwanul muslimin, sesungguhnya Ramadan Al-Mubarak itu telah memberikan pengajaran dan proses pembelajaran yang sangat baik kepada kita. Sepatutnya prestasi dan kualiti ibadah dan segala amalan baik yang telah kita kerja itu mampu meninggalkan kesan dan perubahan besar dalam diri setiap pribadi muslim, sama ada dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan hubungan sesama manusia. Bagi memastikan semangat Ramadan ini kekal subur dipertahankan, hendaklah kita istiqamah atas perkara-perkara berikut. Yang pertama, istiqamah dalam melaksanakan ibadah dan amal soleh. Ramadan Al-Karim telah mengajar kita arti semangat beribadah dan beramal soleh. Diharapkan kita mampu mempertahankan ibadah dan amal soleh ini, sama ada dari segi kuantiti dan kualiti. Yang kedua, istiqamah menjaga daripada melakukan maksiat dan perbuatan munkar. Ramadan Al-Mubarak telah mengajar kita bagaimana menjaga diri dan mendalami hawa nafsu, menjaga diri dan mengendali hawa nafsu semasa berpuasa. Sepatutnya pengalaman sebulan berada dalam ujian dan latihan Rambaniyah ini telah cukup untuk memastikan kita mampu mengawal diri daripada kepuasan hawa nafsu dan maksiat. Yang ketiga, istiqamah dalam melaksanakan kepedulian sosial. Ramadan Al-Mubarak juga telah mengajar kita arti simpati, cakna dan peduli kepada saudara seagama, saling menyintai
dan menyayangi sesama muslim. Mudah-mudahan selepas Ramadan ini kita lebih bersemangat untuk terus membantu dan menghulurkan bantuan kepada saudara-saudara seagama yang masih memerlukan, sama ada melalui kaedah infak, sedekah dan zakat. Ikhwanul muslimin, akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyelamatkan kita semua daripada segala wabak, penyakit dan bala bencana. Perbanyakkanlah melakukan amal soleh dan menghindari segala perkara yang membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahawa memberi dan menerima rasuah, salah guna kuasa, mengambil bahan-bahan yang memabukkan, yang salah guna dadah, serta segala perbuatan haram akan membawa kehinaan di dunia dan akhirat. Khatib juga ingin menegaskan bahawa di dalam harta kita terdapat hak orang lain yang perlu kita tunaikan, khususnya zakat. Justru salurkanlah infak anda, sama ada zakat atau wakaf, kepada Majlis Agama Islam Kelantan selaku badan yang dipertanggungjawabkan untuk menguruskan zakat dan wakaf di negeri Kelantan. Pihak majlis juga memerlukan kerjasama semua pihak untuk menyalurkan maklumat golongan yang memerlukan sekiranya diketahui, agar mereka yang kurang bernasib baik, terutama yang di waktu bencana ini, agar mereka mendapat pembelaan sewajarnya. Pada waktu ini, saudara-saudara kita di Palestin masih dalam konflik peperangan dengan Israel. Mereka sedang ditindas, ditekan dan dibunuh. Justru, marilah kita terus berdoa agar saudara-saudara kita di sana diberikan perlindungan, pertolongan dan keselamatan serta kemenangan. Dalam masa yang sama, ulurkanlah pertolongan dan bantuan yang diperlukan melalui pihak-pihak yang berautoriti dan sah bagi meringankan bebanan, kesusahan dan penderitaan yang sedang mereka alami. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.